Kadang-kadang kita perlu lock keluar daripada aplikasi e-kos, sama ada sebab nak pinjamkan telefon pada orang lain, nak tukar akaun baru atau saja nak bersihkan cas ke telefon. Tapi sebelum anda tekan butang lock keluar, jom kita fahami implikasinya. Dari sudut baiknya, tindakan ini sangat bagus untuk keselamatan peranti. Jika telefon anda hilang atau dipinjam orang, tiada sesiapa boleh menyalahgunakan kuota minyak masak subsidi anda. Manakala keburukannya pula, ia menyukarkan anda untuk membuat pembelian pantas di kaunter jika anda terlupa kata laluan atau kod PIN semasa nak lock masuk semula nanti. Jom saya tunjukkan cara betul untuk lock keluar. Selepas anda buka aplikasi ini, pada paparan utama tekan profil, kemudian tekan lock keluar. Anda akan dibawa semula ke halaman lock masuk. Sekarang akaun e-kos anda dah selamat daripada prying eyes atau penyalahgunaan orang lain. Pastikan anda ingat email dan kata laluan atau aktifkan My Digital ID supaya senang nak lock masuk balik nanti di kaunter Pasaraya. Kalau tutorial ini membantu, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.